Ambil semua ni. Ambil semua ni. Semua ni. Okey, ini dia punya Cecah dia. cecah dia. Betul. Oh, bismillah. Nikmat bang. Padat. Padat, penuh, manis. Kalah ketam ni pak. Kalah lah bang. Ini Mak Saleh bang, duduk pun dekat negara sejuk. Ni untuk akak ni mari. Dia ada macam sorry. Dia pasal dia padat. Padat dia penuh. Patutnya tadi order satu je ni. So berat tau ketam ni. Baru suku bang Berapa kali masuk pun tak habis bang Baik tak? Sedap tak? Sedap. Sukses. Awak yang menggunting pun saya tengok macam Melayu. Oh. Kita dah selalu lah. Kita dah hari-hari dah rasa makan dah. Dari mana? Alaska. Dekat Rusia. Rusia kan Alaska sebelah-sebelah tu. Tutup bagian-bagian laut sejuk lah tu. Sementara tengah panas ni adik rasa dulu nak adik. Ambil. Tu. Ni adik. Solid bang isi dia bang kan. Saya ada bang customer yang ada gaut bang. Siap standby ubat atas meja bang. Dia cakap dia cakap gaut pun gaut lah. Abang ada ketam dekat bibir abang ni. Buat nampak mengancam. Baru nampak makan bang ya. Mengancam. Ni bang saya Lagi. tengah-tengah panas ni bang, makan je bang. Saya potongkan. Special. Nak tunggu sampai sana tak sampai ni. Kita potong ni. Badan dia isi dia rasa lain. Dia kasar ke? Kasar. Dia macam ayam lah kan. Kepak dia rasa lain, peha rasa lain, chicken breast lain. Ketam ni sama juga. Daging dia ada tiga tekstur. Tu daging dia penuh bang. Abang okey bang, nak saya potongkan juga. Apa yang kita ambil? Nak manja-manja juga. Nak manja-manja boleh, nanti saya potongkan. Selamat Raya Mahazai Batin bang ya. Sama-sama je. Ini makan lemang warna merah tahun ni bang. Lemang merah. Oh sorry. Okay, yang mana yang belum follow, tolong follow saya, Abang Lobster, dan tolong komen salah ke seumur hidup sekali makan king crab. Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah.